untuk bunuh diri. Kita juga akan belajar, kita juga akan ketahui apakah tindak balas kita, bantuan kita yang boleh kita berikan kepada mereka yang berisiko ini. Boleh tak? Alright. Tuan-tuan dan puan-puan, menyantuni seseorang yang berkecenderungan bunuh diri. Nampak tak? Ini adalah ciri-ciri mereka yang berisiko. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, memandangkan kita ni yang normal, yang waras, yang kesejahteraan mental yang tinggi ni, tengok muka semua nampak ceria ni, maka kita berperanan untuk memberi kesedaran kepada warga-warga sekolah, tak kira sama ada murid, sama ada rakan-rakan kita di sekolah. Jadi sebagai peranan kita ni, kita kena kenal pasti apakah masalah-masalah mereka. Bila dah kenal pasti, kita kena memberi sokongan kepada mereka, dan juga kita kena membantu mereka untuk mereka kenal pasti apakah keadaan mereka ini adalah memerlukan bantuan dari profesional. Ini peranan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jadi untuk kita kenal pasti mereka-mereka yang berisiko ni macam mana, yang ni kita bawakan. Yang pertamanya, kita kenal pasti mereka ni dah adakah dalam golongan ambivalence. Apa tu? Ini psikologi mental. Perasaan bercampur baur. Mana kata, ini kita nak kenal pasti. Tuan-tuan ni semua orang mak hebat kan? Tuan-tuan nak kenal pasti individu ini, ambivalence ni apa? Iaitu mereka ni, kebanyakan mereka mempunyai kecenderungan untuk bunuh diri, sering berasa bercampur baur tentang kematian. Apa? Tentang bercampur baur perasaan mereka ni tentang kematian. Ramai dalam kalangan mereka yang tak ada niat pun, dia tak ada niat pun nak bunuh diri, tetapi mereka tidak rasa gembira dengan kehidupan mereka. Dan mereka tak ada, dan mereka tak ada, pasal mereka tak ada pilihan dah. Jadi ini adalah mereka yang berisiko. Okey, dan ni kita nak kenal pasti siapakah yang berisiko untuk bunuh diri. Salah satunya iaitu ambivalence, iaitu mereka yang apa? Yang tak ada niat pun, dia tak ada niat nak bunuh diri, tetapi mereka merasakan bahawa ini adalah tak gembira, mereka tak gembira dengan kehidupan mereka. Dan sekiranya mereka mendapat sokongan daripada kita ni, maka kecenderungan mereka untuk berisiko untuk bunuh diri itu akan kurang. Jadi mereka ni tengah berbahaya. Jadi sokongan kita tu diperlukan. Yang seterusnya iaitu berkaitan tentang penyakit mental. Ni mereka, mereka yang ada penyakit mental dah. Iaitu apa? Penyakit mental apa? Antaranya iaitu depresi. Bagi mereka, bunuh diri ni bukanlah nak memberontak, bukan nak balas dendam, bukan. Orang yang ada mental ni, dia doa pasal bunuh diri, bukan dia punya cara tindak balas nak memberontak, bukan. Tetapi mereka nak lari daripada kesakitan. Dah sakit lah, biarlah kita mati. Okey, ini mereka yang ada risiko untuk bunuh diri. Okey, depresi, antaranya penyakit mental iaitu depresi, iaitu gangguan suara hati perasaan yang sedih mendalam. Okey, yang sesedih sangat tu dia ada hilang minat dan terganggu tidur, dan akhirnya mereka berfikir untuk bunuh diri. Ini orang yang ada depresi. Okey, depresi ialah di mana salah satu penyakit mental. Okey, seterusnya mereka ni, orang yang ada kecenderungan bunuh diri dari sudut penyakit mental, iaitu gangguan kecemasan, iaitu mereka rasa cemas dan takut berlebih-lebihan. Okey, kecemasan ni apabila mereka rasa takut dan cemas berlebih-lebihan. Okey, yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Seterusnya, gangguan kecemasan umum ataupun GAD. Okey, GAD, apa GAD tu? Jadi
generalized anxiety disorder. Yang ni, mereka ni mereka merasakan bahawa kebimbangan berlebih-lebihan. Mereka tu pandang tu sibuk ni. Okay, bimbang. Tapi nampak orang tak yang hajunya itu tu, takut. Berlebih-lebihan. Sebab dia tak boleh nak berfikiran waras. Okay. Seterusnya gangguan panik, iaitu tiba-tiba jantung berdebar. Lain kan, berbeza bila main suruh cikgu cakap depan tu, debar ni lain kan. Yang tu bukannya penyakit mental kan, tetapi berdebar berlainan. Tiba-tiba jantung, okay? Ataupun berlaku sesak nafas. Ini antara penyakit mental yang boleh kita. Fobia pun. Orang yang ada fobia pun akan berisiko bunuh diri. Okay, saya baca secara terus. Gangguan personality borderline. Borderline, tahu tak borderline? Borderline ni dia ada emosi yang tak stabil. Dia rasa takut nak ditinggalkan, dan dia akan rasa sangat intense. Dia rasa sangat perlu ada sokongan yang solid. Sampai satu masa tiba-tiba dia boleh jadi sangat aktif. Dia kata, ini Ustaz, antisocial Ustaz, dia kata excited. Itu dia borderline. Ini adalah term dalam psikologi. Okey? Selain itu, penyakit mental yang kita kenal lepas ini, depresi, keresahan, personality semua ni, dan penggunaan dadah dan juga alkohol juga antara orang yang berisiko untuk bunuh diri. Okey, apa maksud delusi? Dia berkhayal. Bagi dia, pemikiran dia betul. Okey, sebenarnya pada hakikatnya salah. Dia dengan berterus-terusan mengatakan benda kepercayaannya itu adalah yang betul. Dalam realitinya salah. Itu orang delusi. Alright? Jadi tuan-tuan dan puan, antara lain orang yang berisiko ni ialah orang yang terdesak. Apa maksud yang terdesak ni? Kerana orang terdesak ni di mana merujuk pada seseorang merasakan tak ada dah pilihan. Dia tak ada dah pilihan melainkan mati je lah. Itu orang yang terdesak. Okey, dia melihat bahawa bunuh diri ni ialah satu-satu cara untuk hilangkan penderitaan ataupun masalah yang dihadapi. Antaranya, macam mana? Mereka ni ialah orang yang berpemikiran terperangkap, iaitu dia merasakan tak ada jalan lain dah, tak ada jalan pilihan lain dah, dia kena bunuh diri juga. Nanti dia memang tak boleh. Itu panggil pemikiran yang terperangkap. Sebab dia nampak yang tu je, dia tak boleh nak yang lain dah. Ini kita kena bantu mereka. Okey, pandangan yang sempit, itu dia tak ada pilihan. Dia hanya ada hitam putih, iaitu aku hidup, aku mati. Dia tak fikir lain dah. Antara hidup, aku hidup atau aku mati. Okey, ini bila rakan-rakan kita ataupun anak-anak murid kita bercakap benda-benda macam ni, kita kena alert. Okey, rasa putus asa, ini orang yang berisiko. Rasa putus asa yang mendalam. Sebab dia rasa tak tahu aku buat apa pun nak kira. Memang tak ada apa dah, tak ada nilai dah aku ni kat di mata-mata orang. Aku tak ada nilai dah aku dalam diri aku, tak ada nilai dah aku untuk masyarakat, tak ada nilai dah aku pada ahli keluarga. So, putus asa. Okay. Bila putus asa, akhirnya dia nampak hanya mengakhiri kehidupan dia. Right? Jadi, tuan-tuan dan perempuan, inilah peranan kita. Kita perlu membina, menyebar, luaskan kesejahteraan diri kita dan kesejahteraan warga pendidikan kita agar kehidupan semua dalam keadaan yang stabil. Macam mana? Iaitu kita perlu tingkatkan kesedaran dan kefahaman rakan-rakan kita, anak-anak murid kita tentang perasaan mereka ni. Kadang-kadang mereka pun tak tahu mereka ni dalam keadaan yang macam mana.
Jadi kita kena ada mata, kita kena ada bahu, dan kita kena ada telinga yang aktif. Saya yakin tuan-tuan dan perempuan di hadapan saya adalah insan yang terpilih, yang mempunyai kesihatan mental yang baik untuk menyebarluaskan elemen-elemen kesejahteraan di sekolah. Macam mana? Melalui mata, melihat, kita peka pada pandangan rakan-rakan kita, anak murid kita. Kita ada telinga yang aktif mendengar. Cikgu, tahu tak? Dia selalu sebut tentang nak mati, nak mati, nak mati. Itu yang penting. Janganlah dia saya cakap, jangan kita tak boleh kata, alah saja itu. Berani ke dia nak buat? Jangan mencabar. Okay, kita tak tahu sebab tadi kan kita dah tengok berisiko kan? Ada yang terdesak, kan? Ada yang cemas. Itu antara-antara yang boleh, kata-kata itu menyebabkan mereka akan rasa nak buat. Jadi kita kena tukarkan peranan kita kepada, oh dia tak panggil dia Syed, kan cikgu nak sembang kan? Jangan pergi panggil Syed dia tu, besok benda-benda macam ni pun biasa tak? Nada suara kita, kita panggil, kita suruh kawan kita budak tu panggil, pergi panggil Syed kawan tu, cikgu nak sembang dengan pergi panggil Syed lah. Beza tak? Beza tak nada? Macam ibu ustaz, kalau panggil kita dengan nada yang berbeza dan kita punya pemahaman pun akan berbeza. Okey, boleh tak? Jadi kita kena maklumkan, kita sebarkan kepada rakan-rakan, anak murid kita, rakan-rakan kita bahawa mereka perlu sedar tentang perasaan mereka. Mereka ada di mana. Dan kita kena sentiasa memberi sokongan. Macam mana? Mendengar apa luahan mereka. Bila kita dengar, alah sudahlah, dah lepas yang tu pun nak fikir lagi, ingat lagi. Bolehkah kita kata lagu tu? Pernah tak kita kata lagu tu? Kalau tak bukan dengan kawan atau anak murid, kita kata dekat ahli keluarga kita. Sudah-sudahlah hang ni apa ni? Baru kawan tu dah payah-payah, tapi kita dah stop dia. Itu adalah satu tindakan yang tidak bagus. Okey, kita galakkan orang yang berisiko ni untuk bercakap dengan orang terdekat. Okey, Mai, cikgu nak dengar apa? Okey, mau cerita. Kawan-kawan dah kata, dah sebut sangat tak bunuh diri ni. Sebut tu Mai, nak sembang apa? Apa sembang? Kita berlapang dada menerima, mendengar tanpa menghakimi. Alah, kamu ni, cikgu tahulah, hang memang orang tu ni saja nak bagi orang tengok hang. Berbanding kita kata, okey, cikgu dengar kawan-kawan nak nampak hang duk kata nak bunuh diri, nak bunuh diri. Siapa ni? Main dah dengar. Dengar je, walaupun kita rasa dia betul ni, tak tahu dia dengar. Sebab orang yang nak bunuh diri, macam tadi kan, dia kata tak ada pilihan dah. Bagi dia dah tak ada pilihan dah. Jadi apabila kita ni memberi sokongan dari sudut mendengar dengan baik, dia rasa diri dia ada value, walaupun sikit. So, bila kita memberi sokongan, insya-Allah benda tu kecil tetapi besar impaknya kepada rakan-rakan dan juga anak buah kita, anak orang pendidik kita dan juga anak didik kita di sekolah. Jadi tuan-tuan, yang ketiganya ciri-ciri yang orang berisiko iaitu impulsif. Tindakan mencuba atau melakukan bunuh diri secara mendadak atau spontan. Dia tak ada niat pun. Dia tak ada niat pun nak bunuh diri, dan dia tak ada perancangan pun nak bunuh diri. Tetapi dia berlaku impulsif ni begitu secara spontan sebab tindak balas terhadap tekanan emosi yang mendalam. Mak tegur sikit, anak murid cikgu tegur sikit terus marah sangat. Dan tuan-tuan, saya dapat maklum semalam daripada rakan pegawai saya, anak-anak
duk buat trend. Kalau dulu duk bunuh diri gantung apa? Kat kipas lah, terjun whatsoever kan. Lah ni trend. Gantung ikat leher dekat katil double decker. Boleh tak? Boleh tak? Asal macam double decker tu pendek je lah kan. Tapi lah ni trend dia iaitu dia ikat, dia hotkan leher. Tahu tak hot? Dia ikat kat leher tali. Lepas tu dia tarik. Dia tarik sampai mati. Siksa dia ni tak? Kalau terjun mati kan? Ni tak? Dia tarik. Tapi ada yang satu tu dah meninggal. Yang satu ni dia tarik. Lepas tu dia main jumpa. Cik tukang sini dia kata, dia abang, dia kata, cikgu saya ni nak bunuh diri semalam. Cikgu tu abang nak bunuh diri macam mana? Dia pun abang. Lepas tu saya tarik sakit. Tapi tak boleh nak. Beraninya budak main cerita. Tu kan kaya. Boleh tak? Dahan tarik tu, boleh tak kita ni yang terima yang hari ni main dengar literasi ni, kita kata Tuhan tak buat tapi tak buat, tak cabar pula. Boleh tak? Elakkan kalau memang geram juga kan, memang geram, tetapi kita mempunyai kesejahteraan mental yang baik. Emosi tuan-tuan dah baik, tuan-tuan memang normal, dan inilah peranan kita sebagai pendidik. Jadi kita kena buat intervensi kepada anak ini dengan keadaan yang aktif. Mata kita kena aktif. Kita dah ada ejen-ejen kita di serata untuk perhatikan dia. Boleh tak? Jangan lupa maklumkan kepada waris tentang anak ini. Walaupun dia buat kat rumah, dia main abang, mak bapak tak tahu, dia main abang dekat sekolah wajib abang dan mak untuk bawa anak ini pergi dapatkan rawatan psikiatri. Tuan-tuan, kita kena sentiasa awarekan semua orang tentang keadaan yang tidak harmoni di sekolah kita. Dan apa lagi yang boleh kita bantu kepada orang yang berisiko ni ialah jangan duk sebarkan benda-benda yang aktiviti membunuh diri. Contoh berita-berita, tengok ni anak-anak hari ni cikgu nak tunjuk. Macam ni ke? Bukan nak bunuh diri. Tunjuk dulu. Niat hati nak bagi pedoman kan. Tetapi bagi anak-anak yang ada risiko ni, dia nampak inilah salah satu cara. Macam saya cerita tadi kan, katalah ni trend dia iaitu ikat leher dekat katil double decker. Lagi bercerita pula, apa tahu tak ni, ada kes ni pula, pergi buat pula ikat. Cerita pula. Ni untuk kita, supaya kita aware. Tak perlu nak cerita kat anak-anak. Boleh nak? Jadi tuan-tuan dan perempuan, kita di sini juga berkongsi dengan tuan-tuan bagaimana kita nak memberi penerangan, membantu rakan-rakan kita yang berisiko, iaitu yang pertama ni ada banyak antaranya meningkatkan kesedaran dan pendidikan kesihatan mental. Mana kata kita hebah-hebahkanlah tentang benda-benda yang positif saja. Okey, anak-anak yang ada masalah jangan risau, rasa yang ada kerisauan yang tinggi, mai jumpa cikgu, tak mau jumpa kaunselor, mai jumpa saya. Abang Pi, jangan sebut kata tak ada masalah, cikgu yang cakap, tapi kalau ada masalah pergi jumpa kaunselor. Welcoming tak macam tu. Mai jumpa saya, okey, bila mai jumpa tetap okey, baik cikgu duduk kat kaunselor nak. Okey, ini peranan kita. Alright. Seterusnya sistem sokongan sosial, hebahkan tentang
benda-benda yang positif, akses kepada perkhidmatan kesihatan mental, galakkan mak bapak maklum pada mak bapak untuk bawa anak-anak yang ada kecenderungan ini, ada risiko ini, rujuk dengan ke klinik kesihatan, insyaAllah mereka bantu. Jadi antaranya menangani stigma berkaitan kesihatan mental. Jadi kadang-kadang ada yang mak bapak yang keliru mereka maklum pada pihak sekolah anak saya ni ada kad pesakit mental kan, yang dalam kawalan yang ada risiko dengan. Jadi saya harap boleh lah teman-teman tengok dia sama yang macam tu kan. Ada mak bapak yang ada kat sekolah kan. Jadi kita ni bila kita jumpa dia, kita nampak macam murung dia, kadang-kadang dia murung kan, kita dekat dengan dia. Tak apa, cikgu ada. Kita memberi satu alam yang yang positif kepada dia. Kamu sedih ke? Jom jumpa cikgu. Dan itu kalau lah dia kata cikgu saya ni ada sakit mental, saya ni selalu jumpa dengan psikiatri, tak apa. Yang tu adalah yang terbaik untuk kamu. Jadi kembali sihat. Positifkan dia. Kita jangan kenal dia tu tidak berjalan kawan dia. Bayangkan kalau kita duduk dalam keadaan tu. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, bagi anak-anak kita ataupun rakan-rakan kita yang ada kad kesihatan mental, kita jangan sisihkan dia, tetapi memberi sokongan kepada dia melalui apa tu, cakap lah dia macam biasa. Dan kita kena sentiasa tanya, pakai ubat tak lagi hari ni? Sebab orang yang sakit mental ni, bila dia makan ubat, dia rasa sihat lah, lepas tu dia tinggal. Bila dia tinggal, dia akan jadi masalah lagi. Bukan saja kepada diri dia, kepada warga sekolah. Betul tak? Kan? Jadi kita kena sentiasa ingatkan. Okey, mengenai pasti tanda-tanda bahaya bunuh diri, kita kena aware, alert, dan kita action. Kita beri sokongan. Pemberi sokongan psikologi secara profesional, mengurangkan akses kepada cara bunuh diri. Dengar tak? Kan yang tadi tu, jangan kita wawarkan, dah ni trend lah, nak bunuh diri dah kan, apa tu, tak merdeka. Jangan sebut apa tu. Alright? Okey, bantuan kecemasan, macam tadi Puan Ernie tanya cikgu tadi, cikgu kalau ada orang kata budak nak bunuh diri, apa tindakan? PAP katanya. Contoh. Tak boleh lah. Okey, tadi cikgu Zainal, dia saja je nak memberi waktu keceriaan waktu tengah hari ni kan. Ni bila ada orang apa macam terus bertindak, akses kepada orang yang paling dekat dengan kejadian, kita dapat tahu okay, dia dekat mana, dan jangan lupa kontak ada agensi yang yang berkaitan untuk mendapat bantuan. Okay, menjadi pendengar yang empati, yang inilah kita mengurangkan tekanan sosial dan ekonomi, memberi harapan dan motivasi untuk masa depan, pastikan paparan visual berkaitan tingkah laku tidak ditularkan. Inilah, kalau ada benda-benda yang negatif, kita cuba elakkan. So sekarang kita kena belajar lah, kita belajar tukarkan sebutan nada suara kita daripada arahan kepada mengalu-alukan, perkongsian daripada rakan-rakan ataupun anak mendidik kita. Boleh nak? Alright. Okey. Yang ni lah bila risiko, individu yang risiko tu dia perlu dirujuk apabila kita kena perhatikan. Yang tadi saya kata mesti ada mata, telinga untuk kita tengok mereka, dan kita tengok hari ni pelindai yang semua dia make up hari ni macam tebal tau, kalah kek dia punya tebal dia punya make up ni. Jadi kita kena aware, kalau tidak kita cepat-cepat refer dengan klinik kesihatan untuk ambil dia. Boleh nak? Jangan biar sampai dia mengganggu keamanan dalam sekolah dan dia terus membuka aib kepada dia. Kita jaga diri kita jaga orang, insyaAllah Allah akan jaga kita. Okey, cubaan kita dah pernah pasti rakan-rakan dan murid kita yang memang dah ada cubaan bunuh diri sebelum ni. Macam tadi saya kata, budak tu kata saya tarik tapi sesak nafas sakit, sesak nafas. Jadi kita kena pantau lebih kepada anak ini. Okey, so kita kena pasti juga sejarah keluarga yang ada bunuh diri untuk kita sentiasa pantau supaya benda ni tak berlaku lah.
dan kita sentiasa memberi sokongan kepada beliau supaya tidak duduk berjauhan. Maksudnya mesti ada orang bersama-sama dia. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, apabila berhadapan dengan individu berisiko, ini kita yang tadi saya kata tadi kan, tuan-tuan dan puan-puan, berhadapan saya adalah ejen kesejahteraan di sekolah, iaitu apabila berhadapan dengan mereka ni yang ada risiko ni, kita rujuklah pakar psikiatri, kita rujuklah kepada psikologis ataupun kaunselor. Kita di peringkat JPN dan juga PPD sentiasa mengalu-alukan panggilan kepada tuan-tuan untuk merujuk rakan-rakan kita yang ada. Kita tak diagnose tau. Kata dia ini nak pakai makeup terbaik sangat ni, mesti gila betul ya. Terus kita no, kita kata ada simptom nak minta kita tolong. Jadi kita akan tolong bawa, kita akan pergi sekolah dan jumpa, dan kita akan memberi bimbingan untuk dia dapatkan rawatan selanjutnya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Alright. Terusnya kita akan pergi kepada apakah individu yang perlu dirujuk ni lah talian bantuan seperti befrienders ataupun agensi sokongan bagi kita di sekolah. Terus je kita maklum kepada kaunselor-kaunselor di daerah, dan juga saya pun ada juga di Jabatan Pendidikan Negeri Pembina. Alright. Ini adalah antara-antara yang boleh kita rujuk. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, masa pun dah berapa? Dah lebih pada 21 Okey. Dah rasa nak balik dah ni. Sikit ni. Okey. Alright, saya pun dah skip banyak lah, tapi benda-benda tu memang dalam makluman tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah saya yakin tuan-tuan puan-puan banyak ilmu berkaitan cara-cara untuk kita sebarkan keharmonian dan kesejahteraan di sekolah. Okey, perkara-perkara yang boleh kita lakukan sebagai ejen kesejahteraan di sekolah iaitu apa? Mendengar. Jom kita baca sama-sama tuan-tuan. 1, 2, 3. Mendengar. Empati. Bertenang tu. Bertenang tu makna kata bila orang marhabang kata ada benda, okey, saya ambil maklum. Jom kita buat. Perkataan jom tu satu tindakan yang baik. Right? Menyokong dan mengambil berat. Macam mana tu? Kita nampak rakan-rakan kita berada di hujung sana dalam keadaan yang sungul itu murah, bersendirian. Kita pergi buat sabaan. Jangan pergi buat kerja. Jangan buat kerja macam tu. Kita pergi pegang dia. Bagi lelaki yang sama jantina, you just pegang. Okey, kalian perempuan pegang tangan dia. Orang ni bila dia dalam rumah, bila ada sentuhan, automatik emosi dia akan stabil. Okey, alright. Okey, memandang serius dan menilai tahap risiko. Saat kita belajar 3 jenis risiko untuk seseorang tu. Okey, memandang serius keadaan dan menilai tahap risiko individu tersebut. Bertanya tentang cubaan sebelumnya, kita bertanya sambil sembang. Okey, dan kita nampak dia dah mula nak sembang. Aku semua nak bunuh dia. Tak boleh. Aku sakit. Nak bunuh dia. Aku rasa bunuh dia tu, ini adalah yang terakhir. Dia punya cerita lagu tu, kita pun kenapa nak bunuh dia? Dia sembang nak bunuh. Dia nak buat macam mana? Lagi dia cakap-cakap. Lepas tu baru kita sulamkan dengan ilmu kita. Boleh nak? So orang nak bunuh ini, dia nampak orang lain tak mendengar dia dah. Orang lain tak mendengar dah. Jadi bila kita ni, kita yang ejen kesejahteraan ni pergi, kasih tahu semua cerita. Apa aku ada? Aku ada. Senang cerita pergi lah pun. Lama-lama dia cerita-cerita. Okey, aku dah faham. Rasa aku faham keadaan. Okey. Dan ni, aku rasa betul tak tindakan ni. Betul tak pilihan macam tu. Bagi dia, berfikiran terbuka sikit. Right? Okey. Lagi terbuka kemungkinan selain pada membunuh diri. Okey. Beri masa untuk menggalakkan mereka bercakap dengan bebas, iaitu jangan hakimi. Kenapa si sokongan semua? Okey, hang tak mau cakap dengan aku tak apa. Aku tengok sebelum ni hang rapat dengan si Jannah tu. Aku panggil Jannah mai kat hang lah. Kita tak apa.
panggil kaunselor jabatan. Puan Zila dah. Sebelum tu sembang-sembang lah dengan Puan Zila dulu. Han tak mau cakap dengan aku pun tak apa. Tapi Han tak mau bawa kereta tak apa. Aku bawa kereta pergi. Tukar aku hantar. Okey, boleh nak lagu tu? Alright. Mengambil tindakan membantai orang lain dapatkan bantuan. Yang ni apabila memang dah benda tu jadi lah. So kita kena buat cepat-cepat tindakan. Kita hubungi pada masa yang sama, kita hubungi KJ kita hubungi ambulans, polis dan sebagainya. Jangan duk, tak apa, kita ada, kita berdoa. Aku belajar dah literasi bunuh diri, tak apa, tak payah, apa dah. Macam mana itu tu? Literasi untuk kita hebat. Alright, tuan-tuan dan kawan, perkara yang tidak boleh dilakukan oleh kita ni, ejen kesejahteraan, iaitu abaikan keadaan. Alah, hantu cakap je. Contoh, berani ke nak buat? Baik, tak takut mati? Mula kita baca cuma kan? Alright, jangan kita abaikan apa-apa yang kita nak. Jangan anggap mereka ni mengada-ngada. Kita mak bapak dia tak ada, memang dia tak mahu mak bapak dia buat tak mati kat dia. Lepas tu dia cakap kita saja. Alright, katakan bahawa semuanya akan baik-baik saja. Relax lah, baik saja. Semua ada masalah. Tak ada masalah hampa biasa, kecil. Kita tak tahu apa yang dia trigger kadang-kadang. Okay. Masing-masing punya masalah berbeza. Okay. Kita je dengar, okay tak apa. Aku mungkin tak pandai nak buat ni. Jom aku bawa hampa jumpa polisi. It's okay. No? Boleh nak? Alright, cabar orang tu untuk teruskan tinggal laku bunuh diri. Itu tak boleh kita buat. Jumpa, buat. Kata tak boleh nak buat juga. Okay, jadi benda-benda tu akan menyebabkan orang tu rasa tercabar. Dia impossible lah ada. Dia tak ada pun jalankan, tapi disebabkan orang cabar, dia yang ni. Dia dah tak boleh nak rational terus buat tindakan bunuh diri. Itu sangat tak baguslah tindakan kita. Jadi kita boleh tak apa bagi, boleh tak apa, jangan bagi jaminan palsu. Orang macam ni tak boleh. Jadi kita kena rasionalkan dia. Okay, apalah, hampir dulu rawatan, nanti yang dah sihat betul-betul hampir rawatan. Yang penting hampir dulu, hampir dapatkan rawatan. Okay. Alright, bersumpah untuk rahsia. Yang ni susah. Kadang-kadang orang percaya kat kita. Tak apa, Han cerita tapi lah. Aku sumpah, aku percaya aku takkan ceritakan. Tak boleh, sebab kita ejen kesejahteraan ni, kita kena ada cara-cara kita, iaitu apabila benda-benda yang berkaitan dengan bunuh diri ni, kita kena dapatkan bantuan daripada orang lain yang ada kaitan. Bukan seorang kita ada pening, kita pergi hello kawan kita dekat Pahang. Yang tahu kawan aku nak bunuh diri. Tak boleh. Yang tu salah. Tapi rahsia ni, iaitu bunuh diri, kita kena hebahkan. Kita kena dapat bantuan daripada orang-orang yang paling dekat dengan kita, iaitu KJ kita, polis dan juga kesihatan. Boleh? Alright. Tadi dah cerita dah kan tentang ciri-ciri. Dan ni kita kena, daripada ciri-ciri tu kita kena bahagikan. Baru kita tahu, dia ni risiko rendah, dia ni risiko sederhana, dia ni risiko tinggi. Risiko sederhana iaitu perlu sokongan berterusan dan pemantauan. Risiko sederhana ni iaitu di mana kita nampak dia ni dia ada pemikiran negatif tetapi tidak mempunyai niat untuk ataupun rancangan bunuh diri. Susah lah hidup aku ni, semua buat tak kenal, semua buat tak kenal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan pun di sini kita perlukan ada sokongan. Itu di mana kita mempunyai sokongan itu tak apa. Han sembang dia kan kita juga. Aku ada. Kalau aku tak boleh bantu, ada orang lain kan bantu. Kita dekat dia. No? Right? Okay. Risiko sederhana ni, okay, faham kan? Risiko rendah iaitu orang yang sentiasa cakap negatif tapi dia tak ada cadangan nak bunuh diri. Cuma tindakan kita sentiasa memberi sokongan
bersamaan, tanya khabar. Lama-lama dia akan rasa dihargai. Ada orang sudi mendengar masalahnya. Okay. Bagi orang yang berisiko sederhana ni, kita perlu guide dia untuk dapat bantuan psikiatri ataupun kaunselor. Okay, kita guide dia untuk dapatkan bantuan psikiatri ataupun bantuan daripada kaunselor. Itu apabila individu ini menunjukkan pemikiran tentang bunuh diri tapi tak ada rancangan khusus. Dia pernah cuba tapi dia nak cuba, aku ni nak cuba kelak tangan ke, aku ni nak cuba mula kembali lah. Bila dia sebut makna kata dia dalam risiko apa? Sederhana. Bila dia kata dia ada cubaan. Okey? Jadi bukan dia kan dia dah berfikir dia mula nak buat cubaan. Kuasa aku nak ni ya. Itu dah kena hello kepada kaunselor, hello kepada kesihatan. Okey? Dan dia juga pernah cuba bunuh diri tetapi tanpa niat yang jelas untuk mati. Tuan-tuan, ada saya punya klien. Sebelum jadi klien saya, cikgu ni dia ada isu penyakit mental. Kemudian dia ada dekat satu tempat, dia terus bagusnya mereka ni dah ada nombor-nombor yang mereka boleh dapatkan bantuan. Jadi masalah itu dia sangat resah, pemikiran dia sangat keliru, and then dia call nombor pegawai di KPM, kaunselor di KPM. Dia telefon sana, dia kata ni saya nak bunuh diri. Saya tak tahu. Dia habaq kata dia tak tahu, dia tak. Memang dia resah, gelisah, dia nak bunuh diri. Tanya layan dekat mana? Kaunselor tu melayan sambil dia telefon saya. Kaunselor KPM duk melayan sambil tu dia telefon, dia kata ni Zila, ada cikgu ni, dia teks lah sambil ni, dia teks cuba minta bantuan sampai yang paling dekat. Dan tengok dia ada dekat satu daerah. Saya pun terus telefon kaunselor kat daerah berkenaan, pergi cepat sambil kaunselor KPM melayan dia. Apa kat mana nak bagi dia relax, bagi dia balik. Sampailah kaunselor saya pun sampai, dan cikgu saya maklumkan pada KJ sekolah berkenaan. KJ pun hantar, KJ pun ada khusus kat luar, dia hantar cikgu dia lelaki pergi bersama kaunselor berjumpa kat rumah dia. And then pada masa sampai tu dia masih online dengan kaunselor KPM lagi. Jadi dia balik sampai bila kaunselor saya mai bagi salam, dan dia pun buka pintu, dia terima kasih datang. Dia rasa ada orang melihat dia. So bila habis dah, and then dia put out dengan kaunselor KPM. Dia kata okey tuan, kaunselor dari daerah dah ada kat sini. Terima kasih tuan. Dia macam tu je dengan kaunselor Kementerian. And then kaunselor saya terus bersama-sama dengan dia. Kita tak buat sesi masa tu. Kita just tanya okey apa boleh sembang je sampai dia kata okey saya tenang. And then my mom pun sedang on the way nak balik. Dia telefon mak dia lah. Mak dia ada dekat satu negeri. Jadi kaunselor saya tunggu sampai mak dia mai. Jadi kat sini dah balik sampai lah ni kaunselor cikgu berkenaan sejahtera dia di sekolah. Ini antara yang boleh kita bantu lah, iaitu mengurangkan risiko untuk dia bunuh diri. Jadi sekarang kaunselor saya sedang memantau dia tentang makan ubat. Itu je. Kita tak boleh buat lain lah. Yang ni je. Bila ada orang telefon, dia pun dah rasa selesa. Okey? So seterusnya risiko tinggi ni yang itu mempunyai pemikiran bunuh diri yang jelas, mempunyai rancangan dan akses kepada cara untuk melakukannya. Macam cikgu tadi lah. Tingkat 4, tak ada lift, dia tanya semua tu, dia kata dia akan terkejut sebab dia tak
selesa dengan diri dia lah. Jadi alhamdulillah tindakan pantas daripada kaunselor PPM sambil melayan, sambil menghubungi saya, dan saya gerakkan saya punya kaunselor dan juga cikgu pengetua guru besar bagi mengarahkan cikgu lelaki pergi ke rumah dia sama-sama. Jadi akhirnya cikgu tu dapat diselamatkan. Jadi satu nyawa kita telah kita bantu. Itu yang kita nak. Sebenarnya dia tak boleh fikir, sebab hanya ada satu benda yang di-trigger, satu je. Padahal benda tu boleh bagi kita yang normal ni, kita kata boleh kita adjust, tapi bagi dia itu sangat susah. Jadi dia sekarang ada sesi dan dia nampak dah apa yang perlu dia buat, dan dia rasa lebih selesa lah. Alhamdulillah. Okay tuan-tuan, hampir masa dah, hampir dah setengah jam je kan. Lagi apa? Melepasi 1.5 kan? Nak dekat 1.5 1.14. Okay, insyaAllah. Okay tuan-tuan, inilah peranan kita sebagai ejen kesejahteraan warga sekolah. Jadi ini antara yang boleh kita bantu, kita bagi kesedaran, kita boleh mendampingi, memberi mata dan telinga kita serta bahu kita kepada mereka yang berisiko. Jadi tuan-tuan, inilah saya sertakan ya bersama-sama ini senarai perkhidmatan. Perlu bertindak segera dengan menghubungi perkhidmatan yang berikut. Itu kita ada talian di KKM, kita ada psikososial daripada NGO, dan kita ada senarai klinik kesihatan dan juga pusat mentari dekat kita kat Penang, kita ada dekat utara. Itu mentari tu untuk psychiatry. Okay, insyaAllah. Jadi macam mana tuan-tuan dan puan-puan, selama 3 jam ni agak berat. Macam tadi saya jumpa rakan kita dekat bawah, dia sempat nak membasah tekak. Dia kata, kena makan sikit, berat sikit tajuk ni. Jadi bila berat tu kepala suka betul. Tapi itulah, memang berat. Tapi saya percaya Allah betul hadirkan tuan-tuan dan puan ke pemerintah hari ini adalah sebagai ejen kesejahteraan. Saya nampak tuan-tuan dan puan lah ejen kesejahteraan saya, sektor psikologi dan kaunseling di sekolah tuan-tuan dan puan. Hero lah saya. Okay tuan-tuan, di sini saya sertakan macam tadi itu check link. Tuan-tuan ambil lah benda ni. Tuan-tuan ambil lah benda ni. Check link ialah di mana sektor saya, sektor psikologi dan kaunseling, dalam membina satu inovasi. Ini inovasi ini kita dah panjangkan ke kebangsaan, di mana dengan satu saja scan, berbagai perkhidmatan yang boleh tuan-tuan dapatkan daripada sektor psikologi kaunseling. Okay, tuan-tuan dah buka adakah? Belum, cuba lah Sat. Lalang lambat tahu ni. Set. Cuba set. Okay, boleh nak? Okay, boleh. Scan, boleh buka tak? Tak boleh? Boleh. Oh, boleh. Alhamdulillah. Okay, yang penting tu ada talian kaunselor pendidikan, betul? Ada yang penting ada gambar saya tak? Tahu tu? Ada. Okay, ini adalah senarai kaunselor saya. Sepanjang tu, semua kaunselor itu terpulang tuan-tuan berminat dengan amalan satu untuk, bukan berminat apa, untuk menyalurkan isu-isu kesejahteraan kepada kaunselor saya. Pilih je, tekan je link tu, tekan nombor kat situ, terus dia main dekat WhatsApp kita pun. So kita akan hello tuan-tuan. Tuan-tuan jangan takut, kata lemak cikgu Fazila nampak ni, kata aku pula masalah ni. Kita ialah ejen kesejahteraan. Guru kan, guru pendidik kan, pembimbing kan, dan juga dia seorang yang membantu ke arah keharmonian di sekolah. Boleh nak? Okey. Selain itu, kita juga ada tempahan temu janji. Itu kita nak bantu kawan-kawan kita. Abang kata kat dia, kita sebarkan link ni kepada kawan-kawan semua satu sekolah. Ada masalah ke, tak ada masalah ke, sebarkan. Sekali balik, tahu kita apa hari ni belajar Puan Pengetua Berusak. Hari ni
saya belajar dekat literasi mencegah bunuh diri ni, salah satunya iaitu check link. Dalam check link ni nanti buat, tuan-tuan boleh panggil kami akan bawa pergi sekolah, kita akan buat LDP. Bagaimana nak guna check link ni, bagaimana untuk dapatkan kita punya psikopendidikan. Jadi inilah antaranya ada ujian psikologi, bahan hashtag 3A, kapsul inspirasi, semua benda-benda itu semua ada dalam check link. Check tu maksudnya apa? Check orang Penang. Saya check. Siapa orang Penang tangan ni? Tak ada, saya seorang kan? Tak apa lah. Okay. Memandangkan saya memang orang Penang, jadi memang nak tekankan tentang saya tu, saya check. Kemudian Q tu merah sebab apa? Ada question. Sebarang persoalan, check link akan membantu. Check juga, kalau dalam bahasa Inggeris CHECK, semak diri. Saya nak semak diri kita guna ujian psikologi. Inilah kita tampilkan, psikologi counseling tampilkan perkhidmatan kita direct terus kepada tuan-tuan. Mohon saya persembahkan kepada rakan-rakan kita di sekolah, insyaAllah. Jadi saya rasa setakat ini saja daripada saya. Sebelum tu nak balik, jom kita buat sedikit relaksasi. Boleh tak? Okay, yang ni tuan-tuan dan perempuan boleh buat dengan bawa pergi dekat sekolah. Okay, tuan-tuan, okay, letak buku, okay, relax, letak tangan, letak phone, boleh tak? Alright, angkat tangan kanan. Alright, say hi to saya. Nampak sangat, nak balik kan? Okay, saya kata hi, yang angkat tangan hello, right? Hi. Hello. Masya Allah, Alhamdulillah. Okay, letak dekat jantung. Jantung kanan kiri. Jantung sendiri lah. Okay, jantung ada dengupan tak? Ke tak ada orang? Ada anak? Okay, letak tangan kat perut. Allah. Tangan kiri tamput, tangan kanan jantung, tangan kiri tamput. Bukan senang nak pegang perut sendiri. Okay. So tuan-tuan, bila kita keadaan yang tidak tenang, rakan-rakan tidak tenang, kita pun tak tenang, yang kita buat, kita sayang diri kan tadi. Alright, tarik nafas ikut hidung, tapi perut kempiskan. Kenapa saya perlu pegang perut? Sebab kita nak rasa perut kita terkempis. Okay, sorry. So, tarik nafas, kembungkan perut. I'm so sorry. Tarik nafas ikut hidung, kembangkan perut macam balon tu kan, macam belon. Lepas tu tahan. Lepas tu baru kita lepas ikut mulut. Bila lepas ikut mulut, pastikan perut kempis. Boleh tak? Okay, sandak elok-elok. Relax. Okay nak? Boleh? Okay, 1, 2, 3. Tarik, kembangkan perut. Rasa tak? Tegangnya perut. Rasa tenang tak? Right, tahan. Lepas. Kempiskan perut. Boleh? Kita buat lagi. 1, kali ni serius lah. 1, 2, 3, tarik. Okay, rasa tegangkan perut. Tahan, lepas sebelah. Rasa tegang. Okay, benda ni buat amalan. Amalan selalu bila orang kawan kita stres ke apa, sama-sama aku belajar teknik ni dekat literasi. Buat sama-sama. Mula sekali dua ni tak rasa lagi. Buat tak? Boleh? And then yang kedua, okay, cuba tuan-tuan buat keluar ayam dia. Macam mana? Buat macam kita cuba. Boleh tak buat keluar ayam dia? Siapa yang tak boleh buat keluar ayam dia? Bagus. Semua boleh buat keluar ayam dia. Boleh kan? Mana kata tuan-tuan dan perempuan dalam keadaan yang normal, sihat. Orang yang stres, dia susah nak buat keluar ayam.
Ya, mana kata tuan-tuan semua boleh buat ulang lagi, boleh tambah lagi masa lah kot. Tak stress. Gurau je. Alright? Boleh tak? Okey, satu lagi nak hilangkan rasa resah, gelisah ataupun kita tak mau overthinking. Nak elak daripada kita berfikir benda yang sama yang akan menyusahkan kita tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita buat bunyi getaran di dalam mulut. Macam mana? Okey. Yang paling senang, kita menyanyi lagu Happy Birthday. Tetapi mulut tutup. Dia akan menggegarkan rasa getar di mulut dan juga telinga dan sebagainya. Jom kita buat sama-sama. Okey, sama-sama Wah, bersedia? Okey, 1, 2, 3.